Baik, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, saya lanjutkan. Pada ayat yang pertama tadi, kalau kita ambil sedikit masa kita teliti, kita dapati Allah menggunakan kata tunjuk tilka ayatul Quran. Kenapa Allah guna itulah ayat-ayat Al-Quran? Dia ada beza ya ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan. Kalau Allah guna ini, ada beza kalau Allah guna itu. Ini, itu dia panggil apa? Asmaul isyarah. Dia panggil kata nama tunjuk. Macam tuan-tuan lah sebut ini, ataupun tuan-tuan kata itu. Dalam Al-Quran, itu ke, ini ke, dia adalah kalamullah. Mesti ada sebab. Kenapa Allah guna itulah ayat? Baik, mari kita lihat terlebih dahulu. Kata nama tunjuk ada dua. Sama ada kata nama tunjuk dekat. Dekat macam mana? Ini. Kalau untuk perempuan, dia guna apa? Hadhihi, ini. Tapi kalau untuk lelaki, dia guna, kalau untuk jauh, dia guna apa? Tilka. Jadi mari kita bincang sedikit saja, waktu pendek saja. Apakah hikmah di sebalik Allah kata tilka ayat? Itulah. Kenapa Allah tak guna inilah ayat? Kenapa guna itulah ayat? Baik, para ulama yang mengkaji kalimah by kalimah, huruf by huruf, mereka mendapati kalau Allah gunakan kata nama tunjuk, tak kisahlah dekat ke, jauh ke, yang pertama tujuannya untuk mengagungkan sesuatu. Macam tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak kenalkan kawan-kawan, kita kata inilah sahabat saya. Kenapa tuan-tuan nak tunjukkan? Mesti ada sebab. Sama ada tuan-tuan suka dengan dia, sama ada kita rasa bangga kawan dengan dia. Maka dalam Quran, Allah apabila menggunakan kata nama tunjuk, fungsi pertama untuk mengagungkan sesuatu, ataupun Allah nak mencela sesuatu. Baik, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, kenapa Allah gunakan kata nama tunjuk itulah ayat? Maknanya kata nama tunjuk jauh, betul tak? Okey, kenapa Allah nak kata Quran ini itulah ayat, macam jauh je Allah nak tunjukkan? Para ulama mengatakan sebab yang pertama, memang Quran ini dari sudut asal dia turun, dia berada pada tempat yang sangat jauh. Dari mana? Di Lauh Mahfuz, di bawah, turun jauh tempat asal penurunan Al-Quran. Sebab yang kedua, Allah nak mengatakan Quran ini, ayat Quran ini jauh daripada sebarang keraguan. Dan sebab yang ketiga, Al-Quran ini jauh daripada sebarang tandingan. Diulas oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir, dia mengatakan kenapa Allah gunakan tilka, itulah, adalah untuk menjelaskan ketinggian, kedudukan dan kesempurnaan Al-Quranul Karim. Apa maksud ayat? Kita fahamlah ayat-ayat dalam surah An-Naml. Baik, sekarang kita lanjutkan. Okey, kita lanjutkan. Apa makna Quran? Quran lah, itu kita tak perlu panjangkan. Tetapi di sebalik Allah panggil Quran itu Quran, dia merujuk kepada baca. Sebab Quran daripada kalimah qara'a, baca. Kan ada surah baca, iqra, baca lah. Jadi kalau Quran dalam handphone tak dibaca, tak nama Quran lah tu. Faham tak? Quran ada dalam rumah, kalau tak dibaca, tak Quran lah dia. Kalau orang tanya tu apa tu? Quran. Tapi tak baca pun, ialah Quran lah. Tu. So Quran tu namanya baca. Okey. Kemudian Allah ulas lagi. Quran itu wa kitabin, dia adalah sebuah kitab mubin yang menjelaskan. Okey. Kenapa Quran ni dia panggil kitab? Dia merujuk kepada ia adalah berbentuk tulisan. Betul ibu-ibu, ayah-ayah, kalau orang tanya, kalau baca Quran ni
elok hafal ke, secara hafalan ke, secara buka Quran? Kalau saya lebih suka melihat mushaf, melihat ayat Quran. Tapi sedang memandu, tak ada tengok Quran lah. Kena ingat apa yang kita hafal. Tapi sebaik-baiknya tengok mushaf. Itu adalah lebih baik, kerana itu adalah sifat Al-Quran. Ia adalah tulisan. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah, kesimpulan dia, kenapa Allah panggil Quran, kenapa kerja Allah panggil kitab? Ia merujuk kepada nama-nama bagi Al-Quranul Karim. Baik, nama Al-Quran ni kita tahu, Al-Quran, nama Quran lain adalah Zikr, dan nama Al-Quran yang keempat adalah Furqan, dan nama Al-Quran yang lain adalah At-Tanzilah. Baik, kita lanjutkan. Apa makna ia adalah sebuah kitab yang menjelaskan, mubin, menjelaskan apa? Kata Al-Imam Suyuti dalam Tafsir Al-Jalalain mengatakan, Quran ini adalah sebuah kitab yang kita baca, dia berbentuk sudah ditulis, bentuk tulisan yang menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil. Okey, Al-Quran ni dia tak ada sifat dia, maknanya dia bukan sifat yang macam tidak jelas, dia menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Baik, kita lanjutkan dengan pengajaran dia. Minta maaf agak panjang sikit keputusan nombor 1 ni. Baik, apakah di antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat yang pertama? Kita ambil ayat pertama. Okey, nombor 1, kita serahkan kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah apa makna sebenarnya kalimah ta-sin. Okey, serahkan kepada Allah. Yang kedua, kita dapati bahawa di sebalik hikmah Allah menggunakan huruf abjad tadi, tidak ada mana-mana makhluk, tak kira manusia pandai macam mana sekalipun, jin yang hebat macam mana pun, mereka tak akan dapat buat satu contoh pun surah seperti Al-Quranul Karim. Yang ketiga, berdasarkan kata nama tunjuk itulah, maka ia merujuk kepada kemuliaan dan keagungan Al-Quranul Karim. Nombor 4, Al-Quran adalah sebuah kitab yang ditulis setelah zaman Nabi SAW. Nombor 5, salah satu ciri Al-Quran adalah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya semua perkara yang benar dan semua perkara yang batil. Nanti kalau di akhirat, kalau ada mana-mana pihak yang kata saya tak jumpa pun, tak ada pun Quran cerita, maknanya dia tak bacalah Quran tu, dia tak fahamlah Quran. Kerana Quran telah jelaskan semua. Tak ada yang kata saya tak faham. Tak, kalau belajar insya-Allah boleh faham. Baik ibu-ibu, ayah-ayah, mari kita bincang sedikit apa tindakan yang kita perlu ambil setelah faham ayat nombor 1. Nombor 1, kita kalau jumpa mana-mana huruf abjad, tak payah nak panjang-panjang tafsir. Kalau orang tanya apa tu Yasin, apa tu Yasin, kita kata wallahu taala a'lam, selesai masalah. Tindakan yang kedua, marilah sama-sama kita muliakan Quran, agungkan Quran dengan kita selalu membaca, dengan melihat mushaf, insya-Allah. Bukan bermaksud tengok handphone tak boleh, tak. Tapi kalau tengok Quran lagi baik. Itu pun tengok Quran jugalah, ya, kerana Quran itu sifatnya adalah kitab. Baik, kita pergi pada ayat yang kedua. Panjang sikit, saya berhentilah dengan kadar ni sebab dah dekat 19 minit. Okey, kita sambung esok insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, tak perlu kita terkejar-kejar, pelan-pelan. Yang paling penting faham, jelas, dah tahu kita nak buat apa. Moga-moga Allah rahmati kita, Allah memberikan kita hidayah taufik, Allah selalu bimbing kita, Allah selalu bagi kepada kita keampunan, memberikan kita rahmat dengan keberkatan Al-Quranul Karim. Kita jumpa esok insya-Allah. Kita nak bincang dua fungsi Al-Quranul Karim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.